Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat pagi semua. Kita beruntung pagi ini kerana kita bersama dengan seorang tokoh yang sangat terkenal di dalam kebudayaan Malaysia, dan hari ini beliau akan berfungsi tentang satu aspek kebudayaan yang sangat unik di Malaysia yang dinamakan wangkang yang khusus dari Melaka. Saya perkenalkan Datuk Ronald Gan. Kita beri tepukan untuk Datuk Ronald Gan. Dan yang berbahagia, Datuk Ronald Gan adalah seorang tokoh yang dikenali kerana penglibatan dan sumber beliau dalam pelbagai bidang, bukan saja wangkang ya. Dan pada tahun 2023 beliau telah dilantik sebagai ahli jawatan kuasa Lokal Warisan Adat Jabatan Warisan Negara Malaysia kita. Beliau juga merupakan tokoh yang memulakan inisiatif mengangkat wangkang ini bersama-sama dengan negara China, kerana memang ada asal-usul dari negara China. Dan Datuk Ronald pernah berkhidmat sebagai pengarah untuk acara sambutan ulang tahun ketiga pengisytiharaan upacara wangkang sebagai warisan budaya tak ketara kemanusiaan ataupun Intangible Cultural Heritage, dan juga pengarah upacara wangkang tahun 2020 dan tahun ini 2024 ya Datuk. Dan kepakaran yang meluas beliau dalam bidang warisan budaya khususnya berkaitan dengan masyarakat Baba Nyonya Melaka, peranakan Melaka, menyebabkan beliau sering dijemput sebagai panel jemputan di dalam dan luar negeri, dan beliau akan ke Korea tak lama lagi untuk berkongsi kebudayaan Malaysia kita. Datuk Ronald Gan juga telah diiktiraf dengan pelbagai anugerah seperti anugerah Citra Sahabat DBP ataupun Dewan Bahasa dan Pustaka, dan juga telah memegang peranan kepimpinan dalam organisasi Presiden Persatuan Peranakan Baba Nyonya Malaysia, bukan Melaka saja, Malaysia. Jadi dengan latar belakang dalam bidang undang-undang dari Universiti Melaya, dia lawyer ni, beliau telah memegang jawatan di berbagai institusi pendidikan, peringkat dari sekolah rendah sehingga sekolah menengah, dan aktif terlibat sebagai penasihat undang-undang untuk berbagai organisasi dan juga komuniti, mana bukan saja di Malaysia tapi di negara lain juga, di Indonesia dan sebagainya. Jadi adalah antara duta kita ya untuk persahabatan serantau. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, dengan segala hormatnya saya menyebut Datuk Ronald Gan untuk berkongsi dengan kita tentang wangkang ya, upacara wangkang di Melaka. Saya serahkan dengan segala hormatnya, dipersilakan Datuk Ronald Gan. Terima kasih. Abang Nesh okey ya? Boleh ya? Abang Nesh okey. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi Dr. Yo. Terima kasih menjemput saya. Saya diri boleh? Sebab ramai nampak macam ni, dia bagi panggung ke depan kan? So kita pun nak lah. Boleh jalan-jalan sikit ya. Hari ini saya akan berkongsi sedikit lah tentang upacara wangkang yang telah pun menjadi warisan tak ketara bersama-sama milik Malaysia dan China yang diangkat pada 17 Disember tahun 2020. Ya. Jadi saya akan cerita serba sedikit tentang asal-usul wangkang ni, sejarah dia di Melaka, proses pembinaan wangkang ni dan juga signifikasinya. Jadi dalam masa 1 jam ni saya cuba supaya tidak menidurkan kamu semua. Susah sebab saya tengok you makan pun sedap-sedap, you mulut goyang-goyang, makan, saya terpaksa cakap. Tapi tak apa. Demi menghulurkan pengetahuan, kita okey je. Ya tuan-tuan dan puan-puan, next slide. Apa itu wangkang? Kalau kita pernah dengar tongkang kan? Tongkang tahu tak? Tongkang tahu kapal kapal tongkang. Tapi ni wangkang ni pula apa? Wang ni dalam bahasa Hokkien ni kita kata dia raja. Kalau wang dalam bahasa Malaysia duit. Okey. Wang ni raja. Putra raja. Wang Ye putra raja Wang.
kang ni tongkang. Okey, jadi di Melaka ni kita guna perkataan wangkang untuk menunjukkan kapal ni milik putera raja. Tapi kalau di China, tuan-tuan dan puan-puan, dia tak guna perkataan wangkang, dia guna Ong Chun. Jadi dia ada perbezaan. Jadi bila kita daftarkan dia sebagai ICH UNESCO ni, kita adalah wangkang, Ong Chun, 2-3 nama semua ada untuk menunjukkan nama lain-lain tapi dia sebenarnya sama. Macam you all dengan saya lah kan, nama lain-lain kan, tapi dalam darah sama tak? Ada siapa darah biru? Tak sama kan? Sama lah darah merah kan? Tak sama. Oh, yo kakak tu kata dia mungkin saya punya darah confirm merah, tapi dia mungkin berlainan keluarga saja. O, A, B kan? Okay. Jadi apa itu wangkang? Wangkang ni adalah sambungan antara perkataan raja dan juga tongkang. Jadi in short, tongkang ni tongkang raja. Next. Dan dari mana datangnya wangkang ini? Okay. Kita tahu kalau di Malaysia, di Melaka. Tapi kalau orang Melaka dulu, dari mana dia ada dapat idea nak buat wangkang ni? Tolong tengok ni. Di sini negara China. Daripada Quanzhou sampai Xiamen sampai Zhangzhou. Ini adalah kita panggil kawasan selatan Hokkien. Negeri Hokkien. Mula-mula dulu yang mula-mula datang ikut mungkin zaman Laksamana Cheng Ho lagi. Cheng Ho yang you all semua kenal tak Laksamana Cheng Ho? Pernah dengar Laksamana Cheng Ho? Itu zaman Kesultanan Melayu Melaka, seera zaman Kesultanan Melayu Melaka ya. Ramai yang datang dari kawasan Zhangzhou. Okay. Zhangzhou ni dia datang, dia sampai Nanyang. Mereka datang sebagai pedagang, saudagar, berniaga. Okay. Pelan-pelan daripada Zhangzhou, popularitinya beralih kepada Xiamen dan juga Quanzhou. Ini asal-usul kedatangan orang Cina ke Malaysia. Asal-usul orang Cina datang ke Malaysia. Kalau sekarang kita nak pergi ke Xiamen, apa cara kita boleh buat? Apa cara boleh kita pergi ke Xiamen? Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, apa cara? Kapal terbang. Kita sampai dalam masa 4 jam. Betul? Okey. Tapi kalau dulu zaman Kesultanan Melayu Melaka ni, dia ada terbang tak? Boleh terbang tak? Kalau yang boleh terbang pun burung. Burung pun tak sampai kalau dia terbang. Betul tak? Jadi yang boleh datang sampai semenanjung tanah Melayu sini, atau dulu kita panggil Nanyang ataupun ke alam Melayu sini, adalah melalui kapal layar. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kapal layar, dan kapal layar kena guna layar. Layar kena tunggu angin. Jadi kita kena tunggu angin monsun daripada utara tiup. Okey, angin monsun ni dari utara dia bertiup, akan ambil masa untuk sampai ke Melaka. Okey. Jadi masa yang digunakan adalah lebih panjang ya tuan-tuan dan puan-puan. Next. Sama juga kalau dia guna kapal ni, dulu punya kapal dia ialah kapal Fuchuan yang mula-mula tadi perkataan tu wangkang kapal Fuchuan ni dia ada mata ya. Dan dalam apa-apa kapal, kalau kapal biasa yang manusia duduk ni, siapa ketua kapal tu? Dipanggil apa? Kapten. Kan? Okey. Dalam wangkang ya, kapten dia adalah Ong Ya ini. Ong Ya maksud dia putera raja. Okey.
Ongya ni adalah dewa-dewa yang orang Cina yang beragama Tao. Taois, sembayang. Alright? Yang kita sembayang ni Ongya. Di Melaka ni ada 5 Ongya. 5 orang Ongya. Abang besar dipanggil Cuhu Ongya. Abang kedua Hunwu Ongya. Abang ketiga Tihu Ongya. Keempat Lihu Ongya. Dan kelima Pekhu Ongya. Dia 5 adik-beradik mengaku adik-beradik. Bila dia mengaku saya tak tahu. Sebab ni dulu punya masa lah. Dewa-dewa mengaku adik-beradik kita tak tahu kan. Tapi yang kita tahu dari sejarah, dari praktis kita, dari dulu kita sudah sembahyang dan inilah aturan mereka. Ya tuan-tuan dan puan-puan, ini aturan mereka. Tapi sebenarnya Ongya ni untuk Wangkang mesti libatkan Ongya. Dan Ongya ni sebenarnya ada 360 Ongya di keseluruhan negara Cina. Daripada 360 itu 5 orang atau 5 dewa ni berada di Melaka. Ya. Dan biasanya antara 5 Ongya ni, walaupun ni abang ketiga ya, pangkat dia paling besar. Dia you tengok alam dewa dengan alam manusia pun sama kan? Dia pun ada pangkat tau. Dia punya darjat tinggi rendah. Pangkat 3 adik-beradik ini yang paling besar Tihu Ongya. Macam mana kita tahu? Next. Kita tengok daripada tempat duduk dia. Tempat duduk Ongya, Tihu Ongya, kita tengok. Dia mesti satu sedan chair yang tutup. Dia ada tutup atas. Ongya-ongya lain hanya boleh duduk macam ni. Dia tak ada tutup atas. Kalau kita pernah tengoklah cerita wayang gambar tradisional Cina punya. Kan you kalau tengok Maharaja kalau keluar, dia punya kerusi sedan tu tutup habis kan? Sebab dia Maharaja. Putera Raja sama juga kan? Tapi kalau pembesar setakat Perdana Menteri dia, macam tu sajalah. Kan? 4 orang ambil. Ini dia perlu 8 orang untuk kandar dia. Alright? Jadi daripada kerusi ini salah satu cara saja yang boleh kita nampak dengan mata. Saya hanya bagi tahu dengan cara paling senang untuk kita. Tapi kalau dalam cara betul-betul buat kajian Tao, kita ada banyak lagi cara. Tapi untuk pengetahuan kita, sama-sama kita saja, cukuplah sekadar menerusi kerusi yang kita tengok Ongya tu naik, kita sudah tahu darjatnya tinggi rendah. Boleh? Boleh ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini serba sedikit dulu tentang asal-usul Wangkang. Apa itu Wangkang dan apa asal-usul dia. Ada soalan nak tanya dulu tak? Kita bagi peluang sikit pada saya untuk ambil nafas. Kalau ada yang tak faham apa ada dia. Tak nak tanya? Silakan angkat tangan ada, ya. Saya tengok ramai yang khusyuk ni. Kalau ada angkat tangan saja. Ini asal-usul, asal-usul saja. Ada? Tak ada ya? Tak ada, saya teruskanlah. Sekarang kita masuk pula bab sejarah dia. Next slide please. Mana kita tahu tentang sejarah selain verbal? Maksudnya selain lisan, penurunan secara lisan, mana lagi yang boleh kita dapat tentang sejarah-sejarah yang baru tadi saya kongsikan? Di dalam buku ni, kalau tengok ni, buku ni dah koyak sikit tapi dapat juga kita baca terbitan 1933. Okey, sekurang-kurangnya selepas 1933 tu semua dah ada penulisan. Sebelum tu cerita dia dalam sini yang ditulis, dia pun kata dapat daripada lisan. Dan daripada buku ni kita sedar bahawa Wangkang telah pun bermula di negeri Melaka sejak tahun 1846.
Dan wangkang diadakan setiap 5 hingga 8 tahun. Next slide. Wangkang diadakan setiap 5 hingga 8 tahun sehinggalah tahun 1880. Okey? Kemudian 1891 ada wabak kolera. Ini yang saya nak ceritakan. Setiap kali sesuatu wangkang diadakan ni, alright, dia adalah cerita-cerita dia, alright. Dan 1909 ada masalah yang berlaku di dunia. 1891 wabak kolera. 1905 perjanjian damai antara Jepun dan Rusia. Ini perang satu dunia punya lah. Kemudian 1919 ni selepas Perang Dunia Pertama dan juga epidemik influenza yang kita kenali sebagai Spanish flu. Bukan Spanish fly, Spanish flu. Kemudian 1933, next, 1933 kita ada permintaan peniaga Cina dari Melaka akibat kelesuan ekonomi dunia. Pada masa itu kita ada dunia punya the Great Depression, ya. Dan seterusnya 2001 kita ada SARS. 2012 kita ada H1N1. Betul? 2020 apa masalah kita? COVID-19. Dan 2024 apa masalah kita? Kekurangan makanan, beras, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh nampak daripada sejarah bila wangkang ni berlaku, dia adalah bertujuan untuk menepis atau mengakhiri atau menamatkan atau menghantar sesuatu yang tak bagus. Okey, sesuatu yang tak bagus. Kenapa? Sebab konsep wangkang tu sendiri dibuat untuk mententeramkan. Bahasa you kata hantu-hantu lah. Bahasa kita panggil sahabat baik. Elemen-elemen yang tak baik. Roh-roh yang bergelentangan. Yang tak makan. Yang tak dikebumikan dengan betul. Okey? Ramai ya. Kita hari ini pun percayalah. Kalau berlaku kemalangan. Kadang-kadang mayat dia digilis. Ayo mak, dia tengah makan dengar cerita mayat digilis. Geli dia nak telan kan. Kesian dia. Apa berlaku? Kita akan cuba kan sebaik-baiknya ambil semua, masukkan dalam satu beg. Betul tak? You kena dapatkan semua ya. Kadang-kadang untuk orang-orang Islam, kalau ada mandi sana lemas, boleh tak boleh pun you kena cari mayat, betul tak? Kalau orang Islam apa dia buat? Dia mula bang. Kadang-kadang dia tengok mayat tertimbul. Tapi sebelum tu dia macam mana, dia terjun, dia pergi cek, dia pergi cari, tak dapat. Kenapa? Kenapa ada kepercayaan macam ni? Sebab tak kira apa agama, kita semua percaya dalam air tu ada hantu air dia. Kan? Tapi kadang-kadang sebab dia kena terkuis ranting mati dekat dalam kan. Tapi kepercayaan kita lain. Kita percaya kalau kita bang mungkin kalau apa-apa pun yang tak bagus pun dia akan senangkan. Dan kita mesti dapat mayat supaya kita boleh semadikan dia dengan betul. Baru dikatakan roh tu akan tenteram. Betul tak? Tapi cuba bayangkan. Di negeri Melaka ni, sejak awal pembinaan Kesultanan Melayu Melaka, banyak peperangan tak? Banyak? Banyak tak Melaka berperang? Banyak. Kita berperang dengan Portugis, kita berperang dengan Belanda. Zaman orang putih kita perang juga. Betul? Zaman orang Jepun, satu Malaysia punya orang, dia bawa pergi Melaka pancung kepala. Betul tak? Kepala tu satu ke kiri, satu ke kanan. Sama ada semua peperangan ni
mayat-mayat atau orang-orang yang mati ni, adakah dia ditanam dengan betul? Dalam orang Islam kata apa? Wa'ala wa'alam, is it? Hanya Allah saja yang tahu. Betul tak? Hanya Allah saja yang tahu. Okey? Jadi kita ni sama jugalah. Kalau sekarang mungkin tak ada orang bunuh-bunuh, tapi ada aksiden tak? Ada. Aksiden berlaku juga kan? Jadi semua ni kalau kita tak mengambil dan menanam mayat mereka, tak kiralah mana malapetaka ni berlaku. Sama ada di laut ataupun di darat, sama ada di atas bukit ataupun di dalam lombong, maka kita percaya roh tu tak tenteram. Dan orang Babanyonya, orang Cina dan saya percaya, banyak agama lain pun akan rasa bila roh tak tenteram, apa-apa yang berlaku dalam dunia ini diakibatkan oleh mereka. Mereka lah yang menyebabkannya. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, tadi kita tengok, tak payahlah cerita yang panjang, kita tengok Spanish flu tadi. Satu dunia kan? Ya? 1918 mula. 1919 kita hantar. Alright? Dan selepas 100 tahun datang balik. Bukan Spanish flu, dia datang COVID-19 pula kan? Jadi, apa maksud dia di sini? Banyak lagi yang kita belum ambil lah, betul tak? Kena buat lagi banyak wangkang lah kan? Tapi wangkang ni tak boleh sewenang-wenangnya kita buat. Contohnya, macam tahun 2024. Ini ya, kalau tak cerita tak mungkin faham. Tapi saya bukan nak ajar sesuatu yang syirik. Ini betul-betul pengalaman sendiri ya. Kita tak pernah terfikir arahan diberi pada 2021 untuk membuat wangkang ya. Tapi kita sudah pun diberitahu Ongya kali ini datang untuk bagi kita makanan. Dan sehingga 2023 masa itu kita baru nampak keresahan orang-orang Malaysia sebab kekurangan beras. Betul tak? Mungkin sekarang kerajaan sudah berjaya selesaikan. Tapi inilah kepercayaan orang Babanyonya, orang Hokkien. Wangkang ni perlu lakukan supaya masalah-masalah begini dapat kita selesaikan. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, ini sedikit sejarah. Dan saya tunjukkan slide 1919, wangkang dia. Kalau dulu, tengok, 1919, nama dia, sebab dia dalam bahasa Cina, saya tulis bahasa Cina lah. Lian An, okay? Federation, Persekutuan Selamat. An ni selalu selamat ya. Dan kita tengok kapal dia. Kapal wangkang ni sebenarnya dia sejenis kapal Hokkien. Beza dia dengan Titanic atau dia beza dia dengan Flor de la Mar. Flor de la Mar ni kapal milik siapa? Portugis, Afonso de Albuquerque. Alright, beza dia ialah tuan-tuan dan puan-puan, dia ada mata. Beza dia, kapal Hokkien ni semuanya ada mata. Kenapa perlu ada mata? Sebab dia kena mengharungi lautan yang luas. Betul? Dan dulu kena ikut angin. Dan kita percaya, kalau letak mata kapal tu sendiri, boleh menjauhkan dirinya daripada benda-benda yang tak bagus. Mata ni bukan tengok batu karang, tapi sekurang-kurangnya mata ni bolehlah menjauhkan kapal ni daripada benda-benda yang tak bagus. Ini kepercayaan ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Next, tahun 1933. Sama juga, kalau tengok biasa sama juga. Mesti ada mata. Depan ni dia sebenarnya muka harimau. Belakang dia ada naga. Alright? Tapi daripada 1919 hingga 1933. 1919 dikatakan kapal dia seluas hanya 16 kaki ya. Alright? Ini mesti lebih panjang sikit. Dan belakang ni
kalau kita nampak dia untuk kenaikan raja, tuan-tuan dan puan-puan, sehingga hari ini di negara China, kalau untuk kenaikan raja tu raja dia lah. Dia mesti letak naga. Tapi kalau pedagang kalau naik, okey, ataupun bukan taraf raja, macam Laksamana Cheng Ho, dia bukan taraf raja kan, dia hanya taraf menteri. Dia tak boleh ada naga dekat ekor kapal dia. Dia hanya mampu letak helang. Ya, ini sedikit lagi ilmu tentang perkapalan kapal Hock Chuan, Wangkang ni. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, next tahun 2001, sama juga cara dia, mata dan seterusnya. Ini dipanggil Ciaan. Ciak ni Negeri Melaka Selamat. Ya, okey. Tadi 2033 ni Min-an Rakyat Selamat. 2012, next, Qian An. By now kapal sudah 20 lebih kaki ya. Setiap kali dia mesti lebih panjang dan panjang sikit. Dan 2020 dia adalah untuk pertama kalinya, tuan-tuan dan puan-puan, tadi kalau tengok semuanya dalam bahasa Cina kan? Tapi sejak tahun 2020 sudah pun ada KR Negara Aman. KR ni kapal raja. Bukan KD ya. Itu KD itu kapal diraja. Kalau kita tulis KD nanti tentera laut kata tak boleh kan. Jadi kita guna KR Negara Aman. Tuan-tuan dan puan-puan, ini yang perlu saya tekankan sedikit. Walaupun selama ini setiap satu yang tuan-tuan dan puan-puan lihat atas kapal semuanya dalam bahasa Cina, tapi sejak saya dipilih sebagai pengarah Wangkang dan sejak Wangkang akan diambil, masa itu belum lagi Wangkang akan diambil untuk jadi UNESCO Heritage, saya beritahu kepada Ong Ya. Okay? Kita berbincang. Dewa pun boleh bincang tau. Saya kata, di negara Malaysia ni, bahasa kebangsaan kita apa? Bahasa apa? Bahasa Melayu. Jadi kita mestilah ada perkataan bahasa Melayu. Boleh tak Ong Ya? Ong Ya kata boleh. Macam mana saya cakap dengan Ong Ya? Mungkin kalau ada masa nanti saya kongsi. Tapi kalau tak ada masa tak apalah. Okey? Tapi yang perlu saya tekankan di sini adalah untuk bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, walaupun Dewa Ong Ya ni dewa orang Cina, kan? Tapi dia ni boleh memeluk dan menerima pandangan semua untuk kebaikan umum. Jadi tak adalah kalau siapa yang radikal tu kata gini-gini saja, tak betul tak betul Kita mesti perjuangkan perpaduan supaya ramai yang boleh memahami. Jadi untuk ni, walaupun kita tahu ni milik orang Cina, tapi Jabatan Warisan Negara yang kebanyakannya pun orang Melayu. Masa tu bukan Dr. Yo lagi pengarah. Dia punya ketua pengarah masa itu Dr. Zaina kan. Dia pun sudi mengangkat. Jadi di sini pun saya nak ucapkan tahniah kepada Jabatan Warisan Negara. Bila dia mengangkat sesuatu warisan itu, dia tak pernah kata ini warisan Melayu, ini warisan Cina, ini warisan India. Yang mereka angkat sebab ini warisan rakyat Malaysia. Tepuk tanganlah bagi Jabatan Warisan Negara. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah pertama kalinya kita boleh nampak ada perkataan Melayu. Dan 2020 KL Negara Aman dan 2024 Perpaduan Aman. Minta maaf, saya tertinggal tak letak gambar. Dan masa KL Negara Aman ni, kapal ni daripada hujung sampai ke hujung sudah pun menjejak 31 kaki. Okay? Dan 2024 kapal Perpaduan Aman ni 31
kaki 5 inci. Dia panjang sikit. Dia mesti kena panjang sikit. Kenapa panjang 5 inci saja? Sebab kita bila bawa berjalan dekat Bandar Melaka ni, Bandar Melaka dia punya jalan sempit. Nanti mau pusing susah. Jadi sebab kena panjang kan, terpanjangkan sikit sajalah. Macam tu. Dan setiap kali dia mesti panjang sikit, panjang sikit, panjang sikit. Barulah ada penambahan dan pembaikan untuk semua orang. Ya tuan-tuan dan puan-puan, sampai di sini sejarah tentang Wangkang dan kapal-kapal Wangkang. Tuan-tuan dah lihat. Ada soalan tak? Saya minum air sekejap. Silakan. Silakan kalau ada apa-apa pertanyaan setakat ini tentang sejarah dan kapal-kapal Wangkang ini ya. Sebelum kita teruskan, bagi Dato' Ronald bernafas sikit dan juga minum. Kalau ada pertanyaan sila angkat tangan dan tak silap saya ada orang yang akan bagikan mikrofon ya. Jadi jangan segan silu. Ada soalan? Tak ada soalan ya. Sian saya minum air tak ada goreng pisang ya. Kacau. Dr. Yu kacau. Nanti ya. Kadang-kadang kita kena gurau-gurau sikit tau. Ingat senang ke 1 jam duduk di sini? Kan? Susah kan Kak? I respect myself. Jangan susah Dato', nanti lepas dia ada nasi lemak. Ada nasi lemak, oh baguslah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita akan masuk proses pembinaan kapal Wangkang. Next slide. Next. Kalau kita tahu, ini saya nak cakap sikit lah. Kita ni negara apa? Dulu kalau kita belajar sejarah, kita ada 2 saja. Negara maritim, negara agraria. Betul tak? Satu pertanian, satu laut. Kan? Kita ni tinggal di semenanjung. Kita dikelilingi oleh laut. Tapi berapa ramai antara kita yang masih tahu proses pembinaan kapal? Siapa tahu proses pembinaan kapal? Angkat tangan. Inilah yang kita tekankan untuk kita angkat naik UNESCO Heritage. Bukan tadi tentang dewa-dewa itu semua. Itu semua agama. Tapi saya kena ceritakan supaya tuan-tuan dan puan-puan faham. Ini sekarang bab heritage. Alright? Tuan-tuan dan puan-puan, pembinaan Wangkang mestilah, next ya, mestilah pembinaan Wangkang ataupun sampan ataupun kapal ataupun apa-apa saja mestilah ada limbungan kapal dia. Di Melaka kita ada limbungan kecil, limbungan besar. Saya pergi limbungan tu ada sekolah tau. Saya tanya anak-anak sekolah, you tahu apa maksud limbungan? Ne tu maksud dia kata sini lah limbungan. Saya kata tahu. Saya tanya maksud limbungan. Tak ada orang tahu limbungan. Limbungan adalah tempat, dalam bahasa you all mungkin you panggil dermaga. Betul? Tempat pembinaan kapal. Tapi orang dulu dia panggil limbungan. Kita mesti buat pembinaan kapal dalam limbungan kapal. Okay, next. Dan mula-mula sekali, yang paling utama sekali, mestilah ada satu upacara nak sediakan lunas kapal. Lunas kapal ni apa? Kalau untuk manusia yang membolehkan kita berdiri ni apa? Tulang apa? Tulang belakang, tulang tunjang kita. Tulang belakang tunjang. Kalau untuk kapal yang membolehkan kapal itu steady dalam air, lunas dia. Lunas dia. Tuan-tuan dan puan-puan ya. Inilah yang kita kena belajar bila kita buat Wangkang. Dan secara tak langsung, ini juga mengambil memori lepas kita terhadap asal usul kita sendiri tahu. Macam tadi saya kata, kita ni dikelilingi oleh laut. Tapi
Ramai yang tak tahu tentang alam laut ni. Betul? Ramai yang tak tahu tentang kalau nampak awan cumulus nimbus. Ada nama-nama, awan pun ada nama. Kita tak tahu tentang tiupan arah angin. Kita tak tahu tentang pasang surut air. Betul tak? Kalau kita punya kompas tak ada, dah tak boleh jalan lagi. Kita tak tahu macam wayang kartun Mona, dia tengok nampak bulan, nampak bintang, dia boleh tahu mana utara, mana selatan. You all tahu ke semua ni? Inilah yang dikatakan ilmu tentang laut yang kita sudah lupa. Dan bila wangkang ni diambil, dia sepatutnya menggamitkan memori dan menyuntik balik ilmu laut ini dalam sanubari kita. Bukannya tadi tentang tangkap hantu, bakar hantu. Not so much of that. But lebih kepada yang ini. Dan yang ini, orang Melayu pun ada kan? Orang Melayu pun bina kapal kan? Orang India pun sama. Jadi tak kiralah kita orang mana, dia ada kena-mengena. Alright? Dan lunas ni next. Proses pembinaan lunas ni, kita ada juga proses letakkan rivet emas. Kita ada proses letak duit shilling lama. Mungkin pakar-pakar membina kapal. Tak kira kapal Melayu, kapal Cina, kapal perang orang putih, sama juga. Mereka akan ada proses meletak rivet. Mereka ada proses meletak shilling. Next. Ya. Mereka ada letak shilling, letak rivet. Kalau you all pergi Google, you akan nampak semua ni. Jadi, ini bukannya sesuatu ritualistik. Ini adalah satu proses yang macam tadi saya kata, mengungkap kembali ilmu-ilmu yang sudah hilang dalam pengetahuan kita supaya kita boleh tahu. Kita boleh sepatutnya mendapat inspirasi untuk ingin mengetahui macam mana nenek moyang kita dulu buat kapal. Alright? Jadi, kita guna paku yang betul dibuat oleh 999 gold and 999 silver. Real gold, real silver. So, bila dah bakar tu, you pergi cari lah. Tapi jangan lah. Tak dapat lagi lah. Alright, next. Ini biasanya kalau dalam pembinaan kapal yang besar pun kita akan jemput VIP kan. Alright? So kita pun jemputlah ni pada masa itu dia merupakan exco Kerajaan Negeri Melaka untuk meletakkan rivet emas tadi. Next. Next. Ya, shilling. Dalam kepercayaan Greek, zaman Greek, okay, shilling ni dikatakan apa? Untuk apa? Untuk bayar orang yang membawa kita ke seberang sana. Ke seberang sana tu mana? Your afterlife. Dia bayar wang. Alright? Untuk orang Cina, kan, bila kita mati, kita akan letak shilling. Kita akan letak juga mutiara. Okey, mulut, tangan, kaki ya. Kenapa? Sebab mutiara ni juga dikatakan sesuatu yang berharga dan mutiara ni ada dua penggunaan dia. Satu, mutiara boleh bercahaya. Dia boleh menerangkan jalan kita. Alright? Dan satu lagi, mutiara juga boleh membayar tambang untuk penarik sawo tu menghantar kita ke tempat kita. Right? Ini kepercayaan Greek pun begitu. Melayu ada. Bila mati dikapankan ada tak letak apa-apa? Tak ada kosong, tak ada apa-apa. Melayu balik ke tanah balik Tapi untuk Cina, untuk Greek people, untuk orang putih, mereka memang ada. Alright, memang ada. Dan untuk setiap kapal pun dia ada sebab dia takut kalau badai besar menimpa kapal, kapal karam, maka
duit itu boleh membantu mayat-mayat ni, bukan mayat lah, roh-roh orang yang mati ni pergi ke tempat yang sepatutnya. Alright? Itu kepercayaan dia. Next. Dan kita letak di tengah-tengah lunas kapal. Supaya kalaulah kapal ni karam, ya, maka ini boleh diguna pakai. Ya tuan-tuan dan puan-puan, kalau biasanya kapal-kapal lain, dia hanya letak satu. Tapi untuk kapal wangkang, kita letak banyak. Bilangannya juga diarahkan oleh Dewa Ong Ya. Kenapa banyak? Sebab yang kita ambil bukan orang yang masih hidup duduk atas kapal. Yang kita ambil ni roh-roh yang memang sudah pun meninggal, tapi kita jemput dia naik. Menjadi bala tentera laut Dewa Ong Ya. Jadi ini wang disediakan untuk mereka. Bukan kita takut kapal ini akan karam. Sebab kapal ni tak mungkin akan karam. Sebab dijaga dewa kan. Tapi kita memang sediakan supaya bila dia tamat tugas, setiap seorang akan dapat satu. Dan mereka bolehlah ke alam kelahiran semula. Daripada dulu jadi hantu berterabur, hantu lapar, hantu tak makan, kacau ganggu orang. Sekarang dia dah boleh pun memasuki semula alam kelahiran semula. Inilah yang maksudnya. Jadi selepas pembinaan, next ya. Selepas pembinaan dia, kita kena sambung lunas ni bahagian depan dan juga belakang dia supaya nampaklah dia punya shape lah. Dan kita akan mula membina tertulang dia pula. Next. Kalau manusia yang utama, belakang. Kita ada tulang rusuk untuk jaga part-part yang penting. Untuk kapal, tertulang ni lah. Alright. Next. Bila dah siap, kita mula tutup tepi dia dan akhirnya akan sampailah satu kapal yang boleh kita nampak. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kapal wangkang ni dia ada satu. Selain wangkang keseluruhan ni merupakan ICH kapal wangkang ni ada satu lagi elemen ICH di dalam. Saya tak tahu JWN tahu tak? Pembinaan dia ni ada satu lagi elemen ICH yang dinaikkan oleh China, iaitu Sui Mi Ke. Sui Mi Ke ni, Sui Mi Ke Chang, dalam kapal wangkang ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia dalam dia dipecahkan 5 kompartmen. Okay. Maksud dia, kalau mana-mana bahagian sini bocor. Okay. Contohnya sini bocor, kena batu karang, bocor. Kalau dia tak ada Sui Mi Ke, tak ada kompartmen ini, air masuk tak? Air akan masuk tak? Air akan masuk, keseluruhan kapal akan karam. Walaupun satu lubang yang kecil. Tapi orang Cina dulu, dia punya pandai, dia buatkan kompartmental, 5 kompartmen. 5. Jadi tak kiralah mana-mana tempat bocor, dia akan tutup bahagian bocor tu. Kalau air penuh pun, hanya katakan depan, dia hanya penuh bahagian depan. Dia takkan merebak sampai belakang. Ini kita dah boleh nampak dalam semua industri pembinaan kapal hari ini. Kan? Kita tengok wayang James Bond, wayang apa-apa, Superman ke apa ke, kalau dia hantam kapal masuk bocor, dia tutup kan? Tutup pintu tu kan? So bocor hanya satu bahagian dan kapal tu takkan karam. Dan permulaan pembinaan Sui Mi Ke ini adalah daripada wangkang punya idea ni. Dan China sudah pun mendapat satu lagi. Ini negara China. Negara China punya ICH. Sudah pun mendapat kategori ICH ini. Sistem pembinaan kapal ni. Ya tuan-tuan dan puan. Next. Macam tadi saya kata,
kapal wangkang ni setelah kita bina keseluruhan dia, kita kena pasangkan mata. Ya, dan pemasangan mata ni kita buat pada waktu malam tau. Waktu malam. Tapi orang Cina waktu malam dia macam ni ya. Bila masuk pukul 11 malam, dia dikatakan sudah hari yang kedua. 11 malam. So biasanya kita akan buat 11 lebih pukul 12 lah. Dekat dengan pukul 12. So kenapa kadang-kadang kita fikirkan, kenapa you nak buka pasang mata dia waktu malam? Sebab waktu malam adalah waktu yang mana mata kita paling berat, betul tak? Betul? Ya, mata manusia yang akan membawa kapal ni, dia mungkin tertidur. Tapi kita pasang mata wangkang ni, next ya, kita pasang mata wangkang ni waktu malam dengan doa, dengan harapan agar kalau manusia tertidur pun kapal ni janganlah tidur. Itulah tujuan dia. Ya tuan-tuan dan puan-puan, next. Saya banyak slide. Masa berapa banyak lagi? Ada lagi 15 minit. Selain itu, boleh tak saya hanya macam ni sebab next mengganggu. Saya macam ni you tukar. Alright. Lepas tu kita akan unveil the name of the ship. Unveil the name of the ship. Kita akan jemput seramai biasanya 4 pemimpin Dan dia setiap seorang pemimpin akan membuka nama, menjelmakan nama kapal-kapal ni, okey? Dan kita juga ada upacara memasang senjata. Kalau zaman dulu kapal-kapal dia masih lagi guna tombak lah. Masih guna ini pisau, bukan pisau, parang. Jadi kita juga menggunakan, jangan macam ni lah. Untuk kita naikkan. Semuanya ada 36 senjata. 36 senjata, 18 senjata yang dicatkan warna perak dan 18 senjata yang dicatkan warna emas. Kita tak masukkan meriam sebab zaman Kesultanan Melayu Melaka kapal Cina belum ada meriam lagi. Sebab meriam tu ciptaan orang putih Next. Jadi kalau ada masa, tapi saya ragulah. Nampak ni ada ambil ni kerusi ni. Nampak jelas Dua orang ni dia ambil kerusi ni. Kerusi itu diduduki oleh Ong Yah. Alright. So in short, dua orang ni yang ambil dia tak boleh bercakap. Dan dia dalam keadaan sedar. Dia bukan tak sedar. Dia bukan macam tangci yang you tengok dia goyang macam ni, bukan Dia dalam keadaan sedar. Dia ambil. Dan apa-apa yang saya nak tanya atau siapa-siapa nak tanya, Ong Yah akan mula menulis. Itu cara saya bercakap dengan Ong Yah untuk dapatkan arahan. Dan ini menunjukkan Ong Yah sedang memberi semangat orang yang ambil senjata ni supaya secara tak langsung pun memberi semangat pada senjata-senjata ni lah. Okey, sebelum dia dinaikkan atas kapal. Next. Okey, kalau dalam satu situasi yang biasa, kapal yang sudah dibina, siap semua, dah ada nama semua kan, dia akan do launching. Launching maksudnya dia akan ditolak ke laut dan dia diturunkan ke laut. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita hanya buat secara simbolik. Apa secara simboliknya? Kita buat upacara menurunkan sauh. So sauh ni kita ambil daripada air perigi Hang Lipo. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang saya pun terfikir tau, mungkin you all pun ada fikir macam ni kapal ambil air perigi. Macam mana cerita dia? Kalau nak turunkan sauh pun sebenarnya patut ambil lah air daripada laut Selat Melaka kan? Betul tak? Jadi ini membuatkan saya terfikir-fikir. Dan cara saya mungkin sebagai lawyer,
Tadi dah bagi tahu kan, profession saya lawyer. Saya suka bertanya lah. Kalau tak tahu saya tanya kan. After all, Ong Ya boleh jawab kan. Saya tanya dia. Dan saya bila tanya tu, saya sendiri tiba-tiba dah dapat inspirasi. Saya kata, Ong Ya, kenapa tak ambil air laut, dia ambil air Perigi Hang Lipo? Kemudian, adakah, sebab saya datang inspirasi tu, adakah sebabnya, di Melaka ni ada satu legenda, ada satu percakapan. Sesiapa yang berpeluang mencuba dan meminum air daripada Perigi Hang Lipo ni, you akan sentiasa ingin pulang ke Melaka. Ada tak? Pernah dengar? Pernah tak? Dulu, macam mana tak ada air pun di negeri Melaka ni, Perigi Hang Lipo takkan kering. Kita pernah ada kemarau 90-an, Perigi Hang Lipo ni tak kering. Alright? Dan Perigi Hang Lipo ni air dia manis. So saya pun tanya, adakah sebab kalau kita minum air Perigi Hang Lipo, kita mau balik. Jadi secara tak langsung ni, kita nakkan Wang Kang sentiasa berada di Melaka. Supaya Wang Kang pun terfikir-fikir mau balik ke Melaka. So Ong Ya kata, betul lah. Itulah sebab dia. Jadi itulah jawapan dia ya, tuan-tuan dan puan-puan ya. Dan bila kita dah dapat air, kita turunkan saur, kita letakkan dalam, ni panggil apa ni? Pelanga yang besar. Dan secara simboliknya, saur ni akan kena pada air pelanga. Maksudnya kapal ni sudah pun berada di laut lah. Right? Tapi dia masih lagi di darat ya. Jadi kita seterusnya mempunyai upacara membuka mata. Okey, membuka mata. Tadi memasang mata. Memasang mata. Membuka mata ni kita ada sedikit ritual lah. Ritual ya. Dan ritual ni dilakukan oleh apa yang kita panggil orang ni Sai Kong. Okey? Kalau orang Melayu yang head sembahyang tu imam kan. Kalau orang Buddhis yang head sembahyang tu Sami, betul? Yang Sami pakai oren, dia tak ada rambut, itu panggil Sami. Tapi untuk Taois, okey, ini dipanggil Sai Kong. Jadi bolehlah kenali ya orang-orang ni semua, nama-nama orang. Next. Seterusnya, bila dah buka mata dia, maksudnya kapal tu dah mula nak berlayar. Okey? Maka inilah permulaan perarakan Wang Kang. Ya? Jadi sama juga, bila kapal nak berlayar, saur kena naik. Bila dah naik, dia dah boleh bergerak. Jadi simbolik, apa cara simbolik yang kita buat ni? Kita buangkan air pelaga ni, kita guna ni untuk seolah-olah bukakan laluan air untuk kapal yang ada atas daratan ni. Alright? Kita buangkan, basahkan. Sebab kapal tak boleh jalan di daratan kan? Dia mesti ada air. Alright? Bila dah buat semua ni, barulah dia mula berlarak. Jalan di town center. Dan apa tujuan perarakan ni tuan-tuan dan puan-puan? Tujuan dia adalah untuk menjemput sahabat baik daratan. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi saya kalau masih ingat sahabat baik ni siapa? Siapa sahabat baik kita? Roh-roh tadi, hantu-hantu tadi. Ini menunjukkan ketinggian tamadun kita. Kita, kalau orang panggil you ni hantu lah, you suka tak? Suka tak? You ni hantu, T13 ni hantu. Langsui, you suka? Tak suka kan? Sama juga untuk hantu-hantu yang betul hantu tu. Kan? Kita panggil dia sahabat baik. Dia dengar, wah ini manusia bagus, ada hormat sama saya. Ini juga satu lagi ilmu mengajar kita saling menghormati. Bukan saja pada orang yang you boleh nampak, tapi untuk makhluk-makhluk halus ni pun, kalau kita menghormati mereka, dia suka tak? Dia mesti bagi tolong. Betul tak?
Kalau dia nak tolong kita senang kan? Itu tujuan dia. Jadi kita memberi mereka nama. Dalam bahasa Hokkien kita panggil Ho Hia Ti. Dalam bahasa Malaysia kita panggil dia sahabat baik atau good brothers ya. Jadi di mana mereka akan berada? Kita akan setkan poin-poin dia. Biasanya poin-poin dia adalah di persimpangan-persimpangan jalan. Okay? Crossroad. You tengok, crossroad biasanya banyak aksiden, betul tak? Betul tak? Memang banyak aksiden dekat sana punya crossroad. Sebab dah merah ada punya tak nak berhenti, dia jalan, pam, aksiden, mati. Lepas tu, mungkin dia buat kacau kat sana kan. Jadi kita akan pilih. So keseluruhan negeri Melaka ni kita letakkan crossroad yang saya pilih sebagai pengarah Wangkang. Ada 26 kesemuanya. Dan pada setiap satu crossroad, Saikong akan mengadakan ritual. Ritual ni adalah satu ritual untuk menjemput sahabat baik ni naik atas kapal. Kenapa kita nak mereka naik atas kapal? Kalau mereka naik atas kapal, mereka berpeluang menjadi tentera laut Dewa Ong Yak tadi. Kalau dulu dia ni kacau ganggu. Sekarang dia berpeluang melakukan kebaikan supaya dia boleh memasuki alam kelahiran semula. Itulah logik dia, tuan-tuan dan puan-puan. Faham ya? Ya. Next. Bila dah jemput mereka dari laut, kita buat perarakan. Dan kita bukan saja bawa kapal saja berjalan. Kita ada tarian naga, macam-macam lagi lah. Yang boleh kita buat satu tim perarakan. Kadang-kadang sampai 50 tim ya. Kita akan bawa. Dan secara megahnya, gahnya sebab tim tu besar kan, kita jemput mereka naik. Ya tuan-tuan dan puan-puan. Itu untuk darat. Macam mana pula kawan-kawan baik kita dari laut? Next slide. Sahabat baik dari laut, kita akan lepaskan pelita-pelita, mangkuk-mangkuk pelita ke laut. Biasanya kita akan buat time air surut. Siapa tahu kenapa kita pilih air surut? Kenapa tak pilih air pasang kita lepas? Ya betul. Kalau air pasang you letak, pelita tu dia takkan keluar. Dia akan naik saja kan? So bila air surut, pelita tu kita pasang, air tu akan bawa pelita tu sampai lautan luas. Ya? Dan pelita ni menjadi signal. Dia ikut. Dia apa yang kita panggil tu watch. Kalau untuk kapal apa tema dia yang you ada nampak lampu, dia jadi tanda rumah api. Rumah api. Pelita ni akan menjadi satu tanda api bagi sahabat-sahabat baik dari laut ikut naik ke darat dan bawa ke tokong naik kapal. Ya tuan-tuan dan puan-puan. Dan akhirnya kita akan membakarnya. Ini teruslah kita tengok perarakan dia, perarakan kapal ni. Ini muka saya lah, confirm saya ketua kan. Saya naik atas kapal. Ini keluar waktu malam, hendak bawa untuk dibakarkan. Tapi sebelum dibakarkan tuan-tuan dan puan-puan, you tengok ni, dua kawan tadi, balik-balik. Ini dalam kapal. Ini gambar hanya saya dapat ambil sebab saya berada di atas. Nampak tak semua ni? Ini adalah bekalan-bekalan. Kita sediakan bekalan. Beras, minyak, kayu, garam. Ini biasa punya bekalan. Supaya kapal ni dan siapa-siapa yang ada dekat dalam ni, alright, dia adalah barang-barang makanan dia. Dan kita pun akan letakkan periuk, mangkuk, dan seterusnya.
Ya, dan akhirnya kita guna kertas saja, tak ada minyak tanah, tak ada petrol lah. Kita hanya guna kertas dan kita bakar. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau dulu, zaman dulu 18 lebih ya, kapal ni tak dibakar, tapi dia dilepaskan saja di lautan terbuka. Tapi hari ini kita tak boleh lagi melakukan pelepasan sebegini. Kenapa? Sebab Selat Melaka antara selat yang paling sibuk di dunia. Kalau you lepaskan kapal walaupun 31 kaki, 31 kaki lebih kurang macam inilah besar dia. Ya. Apa jadi kalau dia langgar kapal lain? Takkan nyaya, kan? Kena buat wangkang lagi. Sebab tak tahu siapa pula nanti dah masalah. Alright. So, cara paling baik. Selamat datang Tuan KP. Tuan muda, dia terlibat secara langsung untuk tanda tangan kertas bersama-sama kita di China. Right? Jadi, bila kita dah hantar dia, kali ini kita memilih cara pembakaran. Ya, pembakaran. Supaya kita tak meninggalkan apa-apa masalah kelak. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Sampai sini ada soalan tak? Ini bab proses pembinaan tadi dah habis. Ada tak apa-apa soalan? Ya, seperti biasa, kalau ada apa-apa pertanyaan, angkat tangan. Dan, Basah tengok, uyuk. Sampai dah berpeluh-peluh dah Datuk Ronald Gan bercerita dengan kita ya. Untung kita dapat mendengar penceritaan tentang wangkang ini yang penuh, yang kaya dengan perlambangan ataupun simbolismenya. Dan kita menunggu apakah yang mengakhiri penceritaan ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Y'all, I love y'all lah. Sebab y'all tak tanya apa-apa kan. Senang cerita. Senang hidup saya. Okey. So next. Apa aktiviti kebudayaan warisan lain yang berkaitan? Tadi saya sudah ceritakan tentang pembinaan kapal tu. Saya dah ceritakan tentang maksud dia. Kita nakkan ilmu. Dia dah tunjuk. Dah nak habis. Oh dah habis. Okey. Very fast. 2 minutes. Dan aktiviti kebudayaan lain yang terlibat yang kita tunjukkan masa upacara wangkang ni, ya. Kita tunjukkan masakan Baba Nyonya. Alright? Dalam mana-mana upacara mesti ada makan besar, betul tak? Okey, makan besar ni 108 jenis makanan ni kita sediakan ala Baba Nyonya. Dan apa lauk-lauk dia lain kali saya ceritakan. Sekarang tak ada masa. Next. Ini tunjuk gambar sajalah. Ini buat kita lapar ni, Datuk. Kita juga menunjukkan tenunan-tenunan. Ini satu lagi warisan yang sudah hampir pupus di Malaysia untuk tenunan jenis ini. Di China masih ada lah. Ini semua yang disimpan sudah ratusan tahun yang kita ada di Melaka. Alright, next. Kita juga ada menunjukkan ukiran-ukiran. Ini yang kita libatkan. Kalau dulu nak cari juru ukir senang. Tapi sekarang you tengok. Daripada kayu, terpaksalah saya guna hanya plate besi. Sebab nak cari orang untuk ukir sudah tak ada. Ini antara kerja kita yang kita kena cari lagi. Supaya, ni Craft Council terlibat kan? Mungkin boleh ada orang yang mula mengukir. Ya, next. Kita juga, ini untuk menunjukkan saya cerita bagus. Semua tunjuk tangan. Ini tempat kita menghantar atau membakar wangkang. Ya, so cerita saya sampai sini sajalah. Ya, tak ada masa lagi. Tadi dah bagi masa tanya, tak ada orang tanya. So sampai di sini sajalah. Saya harap apa yang saya ceritakan tak ada niat yang tak baik, hanya untuk berkongsi pengalaman, maklumat dan pengetahuan yang ada pada saya. Alright? Dan semua ni saya harap memberi manfaat kepada siapa-siapa yang dengar. Sekian saja, terima kasih. Ya, berikan tepukan gemuruh buat Datuk Ronald Tan kita yang telah memberikan begitu banyak maklumat tentang
Wang Kang, upacara Wang Kang dan cara pembinaan, sejarah apa semua dah kita dapat. Dan sukacita saya sampaikan yang Wang Kang ini telah pun diangkat sebagai warisan tak ketara ataupun intangible cultural heritage di UNESCO, dalam senarai UNESCO, dan terima kasih kepada Jabatan Warisan Negara yang telah bertungkus lumus bersama dengan pihak Datuk Ronald Tan dan bagai pihak lagi, dan kebetulan sekali dengan Wang Kang pada waktu yang sama pantun kita juga telah diangkat menjadi warisan tak ketara, intangible cultural heritage. Dan dengan itu, izinkan saya untuk menyampaikan serangkap pantun. Ya. Jadi pantun ni dia kena spontan. Ya. Dia kena spontan. Baik. Kena fikir kejap. Okey, kita buat satu pantun yang berkait dengan apa yang baru kita dapat ini. Ini ada nasi lemak. Ya. Jadi, nasi lemak, masakan suka ramai, tak mamah dimakan usia. Acara Wang Kang telah pun dihurai ataupun cerita Wang Kang telah pun dihurai. Inilah antara warisan Malaysia. Okay. Jadi kita berbangga yang kita mempunyai warisan yang begitu pelbagai di Malaysia. Wang Kang dan pantun telah pun dinaikkan sebagai warisan. Dan kita beri peluang terakhir kalau ada apa-apa pertanyaan tentang Wang Kang ini. Kita bolehlah pergi seminit dua. Ada apa-apa pertanyaan? Jangan nanti dah balik baru nak tanya pula ya. Datuk dah nak balik ke Melaka dah ni. Ya, susah payah Datuk datang ke Melaka, dari Melaka untuk bersama dengan kita ya. Tapi tak ada masalah kalaulah ada apa. Ya, ada pertanyaan tuan. Okey, terima kasih. Terima kasih. Saya ingin mengambil peluang di sini. Saya sebagai seorang peminat sejarah, saya tuntut klaim supaya Datuk dapat menulis buku daripada mula yang Datuk cerita tadi sampai habis. Dan buku itu adalah untuk panduan generasi muda. Dan saya akan ambil nombor Datuk sebab saya akan tulis surat yang detail macam mana kita nak promote benda ni. Sekian, terima kasih. Nama tuan? Nama saya Muhammad Nazir bin Din. Ya, kita sangat berbesar hati yang Wang Kang, saya rasa ada dokumentasinya ada, cuma mungkin boleh dibuat sebagai buku yang lebih menarik lah. Jadi dengan itu kita pun ada acara lain selepas ini, dan sekali lagi berikan tepukan gemuruh buat Datuk yang berbagi, Datuk Ronald Tan, Ronald Gan, yang telah bersama dengan kita di dalam upacara menyampaikan ilmu tentang Wang Kang ini. Terima kasih Datuk. Ya.